Hai, adakah anda telah memulas buku lali dan terseliuh buku lali anda? Saya pasti anda sedang mengalami banyak kesakitan bengkak dan kesulitan sekarang. Adalah penting untuk anda berjumpa pakar dan mendapatkan penilaian. Terseliuh buku lali boleh menjadi sekadar terseliuh biasa, hingga kecederaan ligamen yang serius di sekelilingnya. Sentiasa penting untuk mendapatkan penilaian. Sebelum itu, di rumah, pastikan anda merehatkan buku lali anda, letakkan ais, tinggikan, dan ambil ubat anti radang untuk mengurangkan bengkak. Sangat penting, pastikan anda tidak mengabaikan terseliuh buku lali. Jika ia adalah terseliuh kecil, ia hanya akan membuat anda duduk di rumah selama 2 minggu. Tapi penziman ia adalah tu yang serius. Ia mungkin memerlukan 6 minggu, tetapi yang lebih penting, jika anda mengabaikannya, ia akan membawa kepada sindrom kesakitan kronik yang boleh mengganggu anda untuk masa yang lama. Jika anda berjumpa pakar dan dia menasihati anda untuk menjalani penilaian lanjut, mungkin X-ray untuk menolak kemungkinan patah dan MRI untuk menolak kecederaan ligamen adalah sangat diperlukan. Dan sekiranya terdapat kecederaan ligamen utama dengan ketidakstabilan, doktor anda mungkin menasihati anda untuk menjalani pembedahan buku lali untuk mengembalikan kestabilan. Terima kasih.